Yang ketiga kewajipannya kedekut mengeluarkan zakat. Jangan. Zakat kita tak boleh kedekut. Kita tak nak kita ni yang sebagaimana ditemplak oleh Allah sebagai golongan pembohong besar. Dalam Quran ada ayat, the three groups of big liars, master of lies and bluffer, penipu besar, penunggang agama. Tak nak. Sekeliling kita sekarang memang ramai orang menipu, ramai orang pembohong. Tapi tahukah kita, ada hari kita pun jadi orang penipu juga. Siapakah manusia yang Allah Ta'ala sebut pembohong, penipu, penunggang agama? Siapakah mereka? Allah Ta'ala sebutkan golongan ini dalam sebuah surah yang saya percaya ramai hafal surah ini. Apakah ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan hari pembalasan? Biddin tu boleh dipahamkan dua. Satu hari kiamat, satu agama. Maknanya seolah-olah bertanya, tahukah kamu siapa pembohong agama? Ataupun siapa yang menafikan kiamat? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk kita menolong orang-orang miskin. Sampai habislah. Surah ni namanya Al-Ma'un. Kenapa surah ni nama ke Al-Ma'un? Jadi Al-Ma'un ini kata ulama maknanya sedikit bantuan. Makna bantuan ada tapi sedikit. Ulama mengatakan bahawa Al-Ma'un ni golongan yamna'unal ariyah. Mereka enggan meminjamkan barang kepada orang lain. Orang nak pinjam dan kita pun tak guna barang tu. Ketika orang tu nak, kita tak nak bagi. Kita pun tak pakai. Contoh tuan-tuan di rumah ada laptop misalnya. Lama dah tak guna ataupun printer. Kita dah tak guna lama. Datang orang perlu nak guna. Kita tahan tak nak beri orang guna. Itu dipanggil Al-Ma'un. Al-Ma'un. Dia beza dengan Pak Ma'un. Pak Ma'un lain pula tuan-tuan. Pak Ma'un tu cerita apa tu Doremi. Dia kerja dia baca buku sejarah saja malam-malam. Buku sejarah Pak Ma'un. Lepas tu dia pergi ceramah, dengar ceramah. Tengah jalan buka baju, dia pergi malam pesta muda-mudi. Itu kerja Pak Ma'un lain sikit. Sebab itu ayat ni Allah mulakan dengan pertanyaan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan ini? Ulama menafsirkan bahawa pertanyaan ini dipanggil istifham. Satu simbolik lah Allah Ta'ala tanya. Test kita, engkau tahu tak apa maknanya orang yang membohong ini? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mengherdik anak yatim. Dalam Quran kalimat yad'u dengan sabdu itu asalnya maknanya menolak. Jadi bila ada sabdu menunjukkan perbuatan itu menolak bersungguh-sungguh lah. Maknanya bila datang anak yatim nak minta tolong, kita tolak dia dengan bersungguh-sungguh. Kita herdik dia bukan sekadar dengan mulut, tolak. Oh ini pembohong agama kata Allah Ta'ala. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan pun memberi makan kepada orang miskin. And does not encourage the feeding of the poor. Mereka ni memang tak akan tolong orang susah. Dan yang lebih teruk, mereka halang pula orang lain nak tolong orang susah. Selalu benda ni berlaku di masjid. Contoh, katalah jawatan kuasa bersetuju untuk beri makan hari Jumaat. Hari Jumaat kan ramai jemaah kita datang. Jadi kita sepakat keluarkan belanja. Buatlah dalam 200 bungkus. Nasi kauk ke, nasi apa, nasi ayam kukus ke. Jimatlah dalam 200 bungkus. Kita sediakan untuk 200 jemaah pertama. Biasanya yang ambil ni Bangladesh dengan Nepal. Yalah yang ambil orang Melayu je lah. Amma ba'du baru dah sampai. Jadi memang habis licin lah. Bila kita utarakan cadangan nak memberi makan kepada jemaah yang orang susah apa semua ni, kebiasaannya akan ada bantahan. Orang akan bantah. Kau saya tak setuju. Kenapa nak gini-gini?
Padahal bukan duit dia pun. Kita beri makan pada jemaah, sebenarnya pengurusi tak payah pakai duit masjid. Orang nak menyumbang, ramai. Kalau tuan-tuan offer nak beri, orang boleh online, boleh QR code scan macam-macam. Sebab orang nak menolong orang anytime. Manusia ni dia nak masuk surga, tapi malah tuan-tuan, dia rasa dengan menyumbang, dia cepat shortcut masuk surga. Jadi masjid tak perlu susah. Orang akan menyumbang, tapi akan ada watak 2-3 AJK ataupun anak karya ni, ya, dia akan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tak menggalakkan pun tolong orang. Dia kata tak payah, jangan ajar orang-orang ni makan free, esok ni malas kerja. Bukan duit engkau, tapi dia menghalang. Bersungguh-sungguh pula dia menghalang. Maka orang macam inilah yang Allah Ta'ala sebut, ini semua penipu besar. Penipu. Cakap agama tapi tak suka orang miskin. Cakap pasal agama tapi benci kepada anak-anak yatim. Jangan. Maka ayolah kita berinfak, berzakat dan bersedekahlah. Dia lagi bagus kalau kita tengah rasa kedekut-kedekut tu bersedekah. Besar pahala tuan-tuan. Oh, tengah kedekut sedekah lagi besar pahala. Apa sebab? Abu Hurairah cerita ada satu orang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ai sadaqati a'zamu ajran. Apakah sedekah yang paling tinggi sekali pahala berbanding sedekah biasa? Kata Nabi begini, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Pertama, engkau sedekah ketika engkau tengah sihat. Orang sedekah masa sihat, pahala dia lebih. Apa sebab? Kerana kebiasaannya orang suka sedekah masa sakit. Dia kalau zakat atau wakaf, nak close orang, paling bagus pergi hospital sebenarnya. Orang yang dah diagnose penyakit yang apa nama paliatif, buat paliatif kan menunggu mati, nak ditidurkan semua. Orang tu anytime wakaf. Saya ingat dengan rumah-rumah banglo dia wakaf semua. Bagi dia nak bawa apa, nak mati dah. Ramai orang suka menolong bila tengah sakit. Sebab dia rasa macam bila tolong orang ni, kalau dia meninggal pun tak payah anak-anak berebut harta, dah disedekahkan. Bagus, tak ada masalah. Tapi lagi bagus kalau bersedekah masa tengah sihat. Macam tuan-tuan sekarang. Lagi besar pahala dia. Yang kedua kata Nabi, kau bersedekah ketika kau tengah kedekut. Memang tengah kedekut betul. Orang minta, kita memang kedekut. Tapi lawan, sedekah juga. Besar pahala. Yang ketiga, ketika kau takut jadi miskin. Sedekah saja. Pahalanya lebih. Yang bagus sedekah ni kata Nabi, ketika kau tengah berangan nak jadi kaya. Bayangkan kita kadang duit ada RM5. Pergi masjid. Niat habis main Jumaat nak makan nasi ke apa ke. Tiba tabung pula bergolek depan kita. Alah, tak sedekah sekarang macam kedekut sangat. Akhirnya sedekahlah. Kita nak pakai duit. Besar pahala tu. Ada setengah orang tuan-tuan dah lah kedekut. Tabung lalu dia buat tidur. Dah lah kedekut, menipu pula tu. Dia buat pejam mata. Lah tabung tu tak bergerak. Keras di situ. Janganlah begitu. Jangan kedekut. Sebab itu Nabi pesan, siapa yang bersedekah, kemudian dia mati, masuk surga. Oh, hebat. Dalam satu hadis Nabi sebut, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang nak mati sebut la ilaha illallah, puk mati, masuk surga. Wa man sama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa-siapa puasa, kemudian dia meninggal dalam keadaan puasa, masuk surga. Dan kata Nabi, man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang sedekah dan itulah amalan dia terakhir, kemudian dia mati, orang tu masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu saya pesan diri saya dan tuan-tuan, malam-malam sebelum tidur, walau pegang telefon silakan, tapi tak payah tengok TikTok, tak payah apa. Baik buka laman web Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ataupun wakaf mana-mana negeri. Diorang sekarang boleh secara online, di hujung jari saja. Saya tak pastilah di Pulau Pinang ataupun negeri-negeri macam di Pahang, saya tahu berapa wakafnya paling rendah RM1 ke, wakaf tunai dan sebagainya. Kalau kita bantu pakai handphone je sekarang. Katakanlah tuan-tuan malam ni infak, wakaf, sedekah online. Pup, kita bagilah RM10 ke RM100 ke, dan tuan-tuan tidur.
Takdirnya tidur meninggal. Rupanya sedekah itu amalan kita yang terakhir untuk masuk surga. Betapa besarnya fadilat kita menolong orang.